Dah call bomo cuaca lah? Bomo hujan? Nak buka sepeda. Tak, masalahnya jauh. Tinggi. Nak cari bomo. Go. You online. 1 sewa pijan, gelakkan sikit pijan. Okay, Chen, thank you. Kali ini, Entry Production akan bersiaran untuk majlis resepsi makan malam bagi meraihkan pasangan pengantin Idraki dan Damia. Event kali ini yang telah pun berlangsung pada 6 Jun 2026 bertempat di Restoran Anjum di tingkat 6 Sapura Tower bersebelahan KLCC. Untuk pengetahuan anda, ini adalah kali pertama restoran ini digunakan sebagai venue untuk menjalankan majlis resepsi perkahwinan. Korang boleh tengok sendiri, tempat ni sangat luas dan tentu sekali dia punya main attraction point, ia berlatar belakangkan menara berkembar KLCC. Look at that magnificent view. Seperti biasa, aku jemput korang untuk tengok apa yang berlaku behind the scene pada majlis hari ini. Fokus aku kali ni, aku nak tunjukkan dan tekankan peranan operator mobile kamera dalam tim live feed Entry Production bagi menjayakan majlis ini. Sebelum itu, shout out untuk vendor-vendor yang telah menjayakan majlis ini, antaranya Weddings by Emma sebagai koordinator, Sri Senawang Events yang telah menyediakan furnishing seperti Viking table, crossback chair, arch walkway dan canopy. Sound, lights dan paparan TV pula disediakan oleh MD Events Asia dan Restoran Anjum KLCC menyediakan catering dan venue pada majlis hari ini. Kami bersiaran menggunakan 5 kamera untuk majlis hari ini. Mastercam dikendalikan oleh Pijan, wireless mobile cam 1 dikawal oleh Iwan, second wireless mobile cam dijaga oleh Aiman, kamera keempat untuk capture live performance Khalif Baskers dan kamera kelima bersebelahan konsol area dihalakan untuk mendapat wide shot menara berkembar KLCC serta pelamin dan para tetamu. Okey, berbalik pada subjek kita hari ini, peranan mobile wireless camera dalam MCP live feed. Terlebih dahulu, kita tengok pada definisi mobile wireless camera itu sendiri. Sebagai rujukan hari ini, mobile wireless camera yang diguna pakai ada 2 dan keduanya merupakan kamera jenis mirrorless yang dipadankan dengan gimbal 3 aksis dan wireless transmitter. Apabila kamera dikonfigurasikan seperti ini, ianya dapat memberi shot pada director yang bersifat lebih dinamik kerana pandangan dari kamera tersebut boleh diambil dalam keadaan operator bergerak mengikut subjek dalam frame kamera. Dan di sini, saya sertakan keadaan semasa berlangsungnya majlis sebagai contoh. Pertama, semasa tuan rumah menyambut ketibaan tetamu VVIP. Kedua, semasa perarakan masuk pengantin menghala ke pentas. Namaste. Online. Aiman komite je guys tu. Namaste je guys tu. Ketiga, iringan naik ke pentas untuk salam restu. Alright, Aiman standby. Okay, Aiman standby. Aiman online. Kemudian pergerakan pengantin dari pentas ke meja makan beradab. Aiman online. Saya jangan bagi satu je, saya nak tinggikan stand. Aiman online. Aiman online. Seterusnya, semasa tuan rumah mingga bersama tetamu sepanjang majlis. And finally, suasana dalam venue yang menunjukkan para tetamu semasa majlis sedang berlangsung. Ini antara peranan yang dimainkan oleh mobile wireless camera dalam MCP live feed majlis kali ini. Sebenarnya ada beberapa peranan lagi yang kami tak dapat nak tunjukkan kerana peranan itu tidak diperlukan dalam majlis kali ini. Jadi apa pendapat korang?
komen sikit berkenaan setup kami untuk event ni dan minta kongsikan sikit apa preference setup kamera korang. Handheld, static atas tripod atau mobile atas gimbal. Kami pun nak juga tahu feedback dari pengamal ilmu video kamera yang berada di luar sana. Terima kasih kepada anda yang setia menonton video ini sehingga penghujung. Jangan lupa untuk like video ni, share dan follow kami di media sosial. Sekiranya anda ingin mendapatkan perkhidmatan profesional video live feed atau live streaming untuk event anda yang akan datang, boleh terus menghubungi saya melalui DM atau tekan butang WhatsApp yang berada di profil saya. Kita jumpa di event akan datang. See you guys.